Zaman Firaun dah ada dah forex ni. Forex, pelaburan yang menggunakan apa, diorang kata pakai pelaburan guna emas kan. Macam-macam lah. Mereka kata trading emas apa semua. Jadi mungkin ramai orang tak tahulah. Mungkin ramai yang ustaz-ustaz mereka faham. Ada ustaz-ustaz dia bagi tahu yang membuatkan korun. Okey, korun. Membuatkan korun dia boleh jadi kaya adalah disebabkan dia boleh mencipta emas. Betul tak? Korang pernah dengar tak? Dia boleh mencipta emas. Jadi, sebenarnya dia bukanlah emas yang ketul tu. Faham tak? Emas yang ketul yang kita ingat, emas ketul itulah yang Firaun yang korun boleh cipta. Bukan. Dia adalah mata wang. Macam forex, macam trading ni, macam Bitcoin, manipulasi. Faham tak manipulasi? Sebab tu, bila korang, kekayaan korang hasil daripada benda yang korun buat, korang akan jadi orang yang takabur. Orang yang sombong. Cuba korang tengok. Orang-orang yang main forex, orang-orang yang main Bitcoin, mereka tunjuk tak harta-harta mereka? Tunjuk tak? Mereka tunjuk sebab apa? Sebab mereka tunjuk sebab dengan kekayaan yang Allah tak redha. Macam itulah terkena pada korun. Sebab kita kena faham, zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman Firaun tu, teknologi dia, teknologi yang sangat canggih. Kita ni baru nak mula, faham tak? Kita ni baru nak mula zaman moden. Zaman mereka lebih dahsyat lagi. Ini bukan aku yang cakap. Ini Allah Azza wa Jalla yang beritahu mereka-mereka tu lebih hebat. Mereka-mereka tu lebih kuat. Umat-umat yang terdahulu. Jadi, kalau korang nak tahu cerita yang lebih mendalam mengenai zaman Nabi Musa AS yang korun cipta mata wang, korun cipta emas tu, korang boleh komen dekat bawah. Sebab apa? Benda ni memang rare. Mungkin korang tak tahulah. Korang pernah dengar tak cerita ni? Kan? Yang kita tahu, ustaz-ustaz cerita, korun ni dia boleh jadi kaya. Asalnya korun ni miskin. Cuba korang tengok orang main forex. Asal dia miskin. Tapi bila dia main forex, jadi kaya. Sama dengan korun. Korun sebelum ni, dia adalah manusia yang suka menderma. Walaupun dia miskin. Dan dia bersahabat dengan Nabi Musa AS. Dia minta pada Nabi Musa AS supaya dia nak jadi kaya. Nabi Musa tak nak. Doakan. Dah berapa kali, dah 3 kali. Akhirnya disebabkan kawan, sebabkan sahabat, dia minta Nabi Musa AS minta pada Allah Azza wa Jalla kayakan korun. Tapi ujian. Jadi kalau korang nak tahu cerita yang sangat-sangat menarik, mungkin tak tahulah ada ustaz-ustaz yang ceritakan ke ataupun tak ada. Kalau korang pernah dengar waktu zaman korun, zaman Firaun tu dah ada forex, dah ada Bitcoin, dah ada semua ni. Kalau korang pernah dengar lah, korang boleh komen dekat bawah. Ataupun korang tak pernah dengar, korang pun boleh komen dekat bawah. Sebab apa? Sebab benda ni kita kena ambil tahu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita syibran bi syibrin wa zira'an bi zira'in. Kita akan ikut sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta apa yang dibawa oleh mereka, Yahud wan Nasara. Zaman tu Bani Israel, kan Bani Israel yang Nabi Musa selamatkan kan. Zaman tu Bani Israel punya teknologi dah canggih. Sebab tu dipanggil sihir. Sihir itu adalah dipanggil waktu ketika itu adalah teknologi. Kenapa saya kata teknologi? Cuba korang tengok eskalator. Sebab kita belajar benda tu kan. Kita tengok eskalator tu macam kalau kita dah faham eskalator tu adalah yang menggerakkan dia. Elektrik, patu apa semua teknologi kan. Tapi kalau orang yang tak faham, orang yang tak belajar, dia tengok eskalator tu boleh bergerak sendiri. Lift boleh naik turun sendiri. Pintu boleh terbuka sendiri. Pintu kereta sekarang boleh terbuka sendiri. Orang yang tak belajar, dia akan nampak, magic ya. Sihir apa ni? Jadi banyak benda yang kita akan bongkarkan. Kalau korang nak tahu lebih banyak lagi pasal akhir zaman dan umat-umat yang terdahulu, nanti aku akan ceritakanlah apa yang kita tak nampak sebenarnya. Mungkin ada orang ceritakan dekat korang ataupun tak ada orang yang ceritakan dekat korang. Sebab benda ni sangat penting. Barulah kita akan faham kenapa akhir zaman ni dahsyat sangat fitnah dia. Jadi jangan lupa follow akaun ni supaya korang tak tertinggal lah
kan, pembongkaran di masa akan datang. Korang savekan video ni dan sharekan, insyaAllah. Dan jangan lupa komen, nak tengok siapa yang nak tahu pasal umat-umat yang terdahulu, teknologi yang canggih yang mereka cipta. InsyaAllah. Jadi apa yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini baru betul.